Setelah dikebumikan, sekira-kira seekor kambing disembelih, dilapah dan dibahagikan dagingnya, maka akan turun kepada kamu malaikat Munkar dan Nakir. Berapa tempoh dia? Sembelih kambing, dilapah dan dibahagikan, malaikat Munkar dan Nakir akan turun. Dan Nabi sebut, ni hari pertama, dia panjang, saya pendekkan. Pada hari pertama itu, setelah semua pulang, kalian bahkan mendengar bunyi tapak kasut yang meninggalkan tanah perkuburan. Ada perkara yang didengari oleh orang yang berada di alam barzakh. Antaranya itu, hadis tu jelas, hadis tu hadis sahih. Nabi kata kalian mendengar bunyi tapak kaki orang-orang meninggalkan tanah perkuburan, lalu turun Munkar dan Nakir. Apabila turun Munkar dan Nakir, dia tak cerita dah lah, dia punya sifat dia sebagainya. Dia terus tanya soalan, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Waktu tu yang akan jawab ialah amalan kita, bukan ilmu pengetahuan kita. Maka orang yang mati husnul khatimah akan menjawab dengan mulut yang lancar, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Ma dinuka, apa agama kamu? Dinian Islam, agama aku Islam. Siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh jawab. Habis dia jawab 3-4 soalan, malaikat Munkar dan Nakir pun pergi. Habis soalan, sesi soal jawab. Ada pendapat ulama sebut selama 3 hari disoal, ada yang sebut selama 40 hari, dan begitulah beberapa pendapat. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir pun pergi dan tak kembali. Lalu roh ini pun dibawa ke taman syurga. Maka hiduplah dia di taman syurga, dia berjumpa dengan roh-roh yang lain. Ramai yang semua roh yang kenal dia ni, haji ni, datang umun. Roh Haji Ma'in meninggal dah. Haji Ma'in berkata, hang lagi awal. Yang tu saya punya ayat lah, bukan hadis. Tetapi yang Rasulullah beritahu, dia akan berjumpa dengan roh-roh lain. Roh-roh lain akan datang mengerumuninya yang kenal dia. Untuk apa? Untuk tanya anak, tanya anak dia, nak tanya rumah dia, nak tanya sembang, bersembang. Orang yang suul khatimah tadi, cabut roh nyawa, datang malaikat Munkar dan Nakir. Lalu malaikat pun bertanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Amalan dia tak boleh jawab. Nabi sebut, dia kata tu Nabi sebut tuan. Ada dalam hadis ni, hadis sahih. Bila dia disoal, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia kata, La adri, aku tak tahu. Lalu dipukul. Yang mana pemukul besi itu sekiranya diletakkan di atas sebuah gunung, berkecailah gunung yang besar itu. Gunung berkecai tuan. Tubuh bercantum, tubuh. Tanya lagi, Man Rabbuka, siapa Allah Tuhan kamu? Tak boleh sebut, mulut dia tak boleh sebut. Dia tak boleh sebut dua perkataan Rabbi Allah, dua perkataan dia. Menyesal dia. Lalu dipukul, kemudian dia diseret ke alam barzakh, ke satu lubang daripada lubang neraka. Bermula dah siksaan dia di situ. Antara bentuk siksaan, kata Rasulullah, aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Nabi tengok dalam mimpi. Dan mimpi para rasul itu adalah wahyu. Nabi kata antara bentuk siksaan di barzakh ialah satu orang dihempapkan kepalanya dengan batu besar sehingga batu berkecai kepalanya. Lalu bersambung kepalanya. Sakit tadi, sakit tuan-tuan, sakit, pecah dan hancur kepala. Lalu bersambung kepalanya. Lalu malaikat datang, dihempaskan lagi batu besar ke atas kepalanya, hancur kepalanya. Nabi kata begitulah diulang sambung kepalanya sampai kiamat.